boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Silakan masuk, cikgu. Terima kasih Tuan Haji. Okey, silakan cikgu. Silakan. Ini dia surat lapor diri saya Tuan Haji. Okey, terima kasih cikgu. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang cikgu ke sekolah saya. Sekejap cikgu ya. Okey cikgu, mengikut makluman surat yang saya terima, cikgu ditempatkan di kelas PPKI, kelas pendidikan khas. Tahniah cikgu, semoga cikgu dapat menggalas tanggungjawab dengan baik dan saya ucapkan selamat maju jaya cikgu. Okey cikgu, mari saya tunjukkan kelas pendidikan khas. Cikgu boleh berkenalan dengan pelajar-pelajar pendidikan khas dan juga cikgu-cikgu yang setia ada. Okey kelas, faham tak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuan Haji. Cikgu, hari ni kita ada cikgu baru posting. Jadi saya nak kenalkan kepada murid-murid cikgu baru kita. Okey murid-murid, bangun semua. Bangun. Okey, murid-murid semua boleh duduk. Silakan duduk. Duduk. Murid-murid semua beri perhatian, cikgu nak perkenalkan cikgu baru kamu, iaitu cikgu Mas yang akan mengajar kamu pada hari ini. Jadi cikgu, saya serahkan kelas ni pada cikgu. Saya ada urusan kat pejabat ya. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, kelas saya pun dah habis. Saya serahkan kelas ni pada cikgu lah. Terima kasih. Okey semua, tolong senyap. Ni siapa tak datang ni? Beg ada tapi orang ni tak ada. Mana? Siapa nama awak? Cikgu Mas pipi. What happened in the class? Okey, buka buku masing-masing. Kelas sini. Hari ni cikgu akan ajar awak bahasa Melayu. Buka buku. Mana pemadam ni? Apa kita ketawa? Okey, tulis sini. Cikgu ajar awak bahasa Melayu. Assalamualaikum cikgu. Maafkan saya cikgu, saya berlambat. Awak pergi mana? Lama saya tunggu. Awak ingat sekolah ni? Sekolah awak, suka hati. Maafkan saya cikgu, tak ada saya boleh masuk. Duduklah, masuklah. Cepat sikit. Hai, awak buat apa tu? Tidur. Bangun. Cikgu sihat. Apa sihat-sihat? Buka buku. Banyaklah kau punya sihat. Okey, masa saya dah habis. Tolong siapkan kerja rumah awak di rumah. Siapa tak siap, saya rotan. Faham? Siapa ketua kelas ini? Tolong angkat beg saya, buku saya dan kutip semua buku-buku. Faham? Cikgu marah saya ke? Cikgu, saya minta maaf. Kau lagi. Apa kau nak? Kacau je lah. Banyak kerja ni. Maafkan saya cikgu, saya sakit perut tadi. Rimas akulah. Kau boleh pergi tak? Aku banyak kerja lah.
today I want to teach you the new topic Okay, open up page 27, muka surat 27. All follow me. Festival in Malaysia. Kat sini ada gambar perayaan Hari Raya, perayaan Cina dan perayaan India. Betul tak? Right, kelas? Very good, Alisha. Betul cikgu. Dah salam. Dah kau kenapa? Kenapa kau datang sini? Balik kelas kau. Minta maaf saya cikgu, saya nak hantar buku semalam. Hari lain kau boleh hantar. Aku tengah mengajar ni. Stres aku dengan kau ni lah. Balik sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak buat dah balik? Salam dulu. Okey tak ini? Macam sedih je. Tak okey. Mari sini duduk. Cuba cerita dengan mak kenapa? Kenapa? Tadi kat sekolah ada apa? Allahu Akbar. Kenapa ni? Cuba cerita dengan mak. Kenapa? Adik, hari ini ada cikgu baru. Cikgu tu cantik. Dia selalu marah Nem. Dia marah Anim? Kenapa? Anim dah salah. Anim sakit perut. Anim dah besar. Anim kena pandai tahu mana yang betul, mana yang salah. Kalau pergi tandas sakit perut tu betul. Tapi cikgu marah Nem. Mungkin Anim selalu buat cikgu marah. Anak mak istimewa. Anak mak tak salah pun. Awak pergi tandas tu tak salah. Tak apa. Dah, jangan nangis. Baik. Dah nangis Anim cuma nak cikgu sayang Anim. Tak apa Anim. Kalau hati kita baik, kita buat baik, orang akan nampak kita. Teruslah buat baik. Awak jangan kecil hati langsung dengan cikgu. Cikgu tu tetap cikgu awak. Awak kena hormat tau. Okey? Okey. Dah. Alah apa dah besar ni nangis-nangis. Dah jom masuk rumah. Jom. Penat hari ni. Jom naik. Wow. Hai Anim. Hai. Anim buat apa tu? Anim buat kek lagi cikgu. Oh, Kak Raya. Anim nak bagi siapa? Bagi cikgu Mas. Anim nak bagi cikgu Mas? Anim sayang cikgu Mas. Walaupun cikgu Mas sekarang selalu marah Anim tetap sayang cikgu Mas. Anim, hati Anim sangat baik. Teruskan buat baik ya Anim. Kepada semua cikgu termasuk cikgu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, duduk. Terima kasih. Apa khabar? Aku macam biasa, macam ni je lah. Banyak kerja, biasalah cikgu baru kan. Tak habis-habis. Tengah find budak lagi, nak kenal semua budak lagi. Tak lah. Tapi aku kerja. Mas, aku nampak Hani buat kad raya untuk kau. Ha? Ya ke? Biarlah. Kalau biasalah tu, buat kad raya. Kan dah nak raya.
Mas, budak tu sayangkan kau walaupun kau selalu marah dia. Biasalah. Aku cuma nak mendisiplinkan dia orang. Tu je. Salah ke? Tapi Mas, dia orang ni budak PPKI. Dia orang perlukan kasih sayang baru disiplin. Susahlah nak ngajar dia orang ni. Sebab tak kena akulah. Apa masalahnya? Aku nak ikut cara aku. Janji budak tu faham dan objektif aku tercapai. Itu je. Aku faham Mas. Aku sayangkan dia orang. Dia orang tak pernah pun membencikan kau. Pernah tak kau tahu tentang perasaan dia orang? Pernah tak kau tahu tentang hati dia orang? Dia orang ni murid istimewa Mas. Siapa lagi yang nak sayangkan dia kalau bukan kita? Siapa lagi Mas? Kita lah orang yang dipertanggungjawabkan untuk sayangkan dia orang. Kita cikgu Mas. Kita pendidik. Mas lah aku. Setiap orang ada cara dia sendiri lah. Janji objektif tercapai. Aku tengok budak-budak lain okey je. Siapa tu mengada sangat? Mas lah aku. Ni tak kena, ni tak kena. Aku nak ajar macam mana lagi? Dah itu cara aku. Dah lah. Banyak kerja aku nak buat ni. Sudahlah Mas. Kau fikirlah sendiri. Aku yakin suatu hari nanti Allah akan tunjukkan kepada engkau apa itu pendidik. Kenapa aku di sini? Kenapa? Aku belajar bertahun-tahun, tapi akhirnya aku ditempatkan di kelas yang aku sendiri tak sanggup hadapi. Ya Allah, setiap hari aku cuba kuat. Aku cuba. Tapi aku penat, ya Allah. Aku tak tahu bagaimana nak menghadapi mereka. Aku tidak tahu. Aku terasa sangat gagal. Aku takut aku gagal. Mas, kau tahu tak Hanim tak datang hari ni? Ya ke? So? Dia tak sihat, mak dia call aku tadi. So apa kaitan dengan aku? Kau memang tidak prihatin lah Mas. Dia anak murid kita Mas. Dia tak sihat. Kau nak ikut aku tak melawat dia? Ya aku sibuk lah. Itu tanggungjawab kita Mas. Di sekolah kita ibu bapa dia. Budak tu dia selalu cerita kat aku yang dia nak jadi murid yang kau suka. Dia buat segala-galanya untuk engkau Mas. Dia nak kau sayang dia. Dia nak kau suka dia. Aku cuma nak mendisiplinkan budak tu. Lagipun tugas aku hanya di sekolah, tak terlibat kat rumah. Kenapa aku nak pergi melawat dia? Mas, disiplin tanpa kasih sayang hanya buat budak tu takut. Bukan dia sayang kau. Kadang-kadang mengajar murid PPKI ni tak semestinya cikgu tu kena pandai. Tapi mereka perlukan cikgu yang banyak bersabar dengan mereka. Waalaikumsalam. Saya nak jumpa Cikgu Mas. Ada ke? Ya, saya Cikgu Mas. Kenapa ya? Masuklah. Terima kasih. Saya Mak Nim.
cuma nak bagi tahu kat cikgu yang Hanim tak dapat datang pergi sekolah sebab dia sakit. Sekarang ni dia dekat ward cikgu. Dia ada pesan kat saya suruh bagi surat. Saya harap cikgu dapat bacalah apa yang Hanim nak sampaikan. Terima kasih. Nantilah saya baca. Ada apa-apa lagi? Masa tu saya balik dululah cikgu Mas. Kau tengok Mas, pengorbanan seorang ibu sanggup datang kerana anaknya Mas. Ani tu anak murid kita Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Balik dah Mas. Baliklah Mak. Macam mana Mas kat sekolah hari ni? Best lah Ibu. Kenapa pula? Mai cerita kat ibu. Kenapa? Penat Ibu. Entahlah. Kenapa Ibu paksa Mas ambil bidang ni? Mas tak boleh nak handle budak-budak tu. Hari-hari rasa macam Ibu tahu tak? Mas rasa gagal untuk jadi seorang cikgu yang baik. Sebab hati Mas tak ada pada bidang ni Ibu. Mas, ibu tak pernah paksa Mas. Ibu cuma fikir yang terbaik untuk Mas. Nak PPKI ni mungkin tak sempurna di mata manusia. Tetapi pada pandangan Allah, mereka sangatlah istimewa dan luar biasa. Mas tahu tak? Sebenarnya bukan sembarang-sembarang orang boleh jadi cikgu pendidikan khas ni. Hanya orang yang tertentu yang telah dipilih oleh Allah saja yang berupaya untuk mendidik, membimbing mereka ni. Percayalah, Allah pilih orang yang dia percaya mampu memikul tanggungjawab ni. Percayalah, ada kebaikan di sebalik semua ni, ada hikmahnya. Kalau Mas rasa penat, cuba bayangkan mak bapak dia orang. Daripada kecil sampai ke sekarang ni memikul tanggungjawab, membesarkan dia orang, memberi pelajaran pada dia orang, sampai bila-bila seumur hidup mereka. Masa Mas bersama mereka kat sekolah hanya beberapa jam aja. Tapi kasih sayang yang Mas berikan pada dia orang tu mampu mengubah hidup mereka. Tapi Ibu, betul cakap ibu tu Mas. Mas tahu tak, budak PPKI ni hati dia orang bersih. Walaupun kita marah dia orang banyak kali, dia orang tetap maafkan kita. Dia orang sayang kita. Mas, kita jangan lihat kekurangan mereka. Lihatlah kelebihan mereka, hati mereka yang bersih tu. Kadang-kadang Allah hantar orang-orang yang istimewa ni kepada kita untuk menjadikan hati kita pun istimewa macam dia orang. Kadang-kadang kita ingat kita ni dah jadi pendidik yang baik, tetapi sebenarnya mereka lah yang mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik. tapi Ibu, Kakak Mas rasa gagal. Anak-anak PPKI ini mungkin tak sempurna di mata manusia, tetapi pada pandangan Allah, mereka sangatlah istimewa dan luar biasa. Aku yakin suatu hari nanti
Allah akan tunjukkan kepada engkau apa itu pendidik. Ini kau anak murid kita, Mas. Kau fikir-fikir lah, Mas. Mas tahu tak? Sebenarnya bukan sembarang-sembarang orang boleh jadi cikgu pernikahan Hasni. Hanya orang yang tertentu yang telah dipilih oleh Allah saja yang berupaya untuk mendidik, membimbing mereka ni. Mas tahu tak, budak PPKI ni hati dia orang istimewa, hati dia orang bersih. Walaupun kita marah dia orang banyak kali, dia orang tetap maafkan kita. Dia orang sayang kita. Kita ingat kita ni dah jadi pendidik yang baik, tetapi sebenarnya mereka lah yang mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik. Saya harap cikgu dapat bacalah apa yang Hanim nak sampaikan. Wan, macam ni keadaan Hanim? Baru sekarang aku nak tanya. Wan, betul ke? Tak terlambat dah, Mas. Wan, Dia dah tak ada. Hanim! 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 Maafkan cikgu, Hanim. Maafkan cikgu, Hanim. Cikgu sayang awak sebenarnya. Ya Allah, Ampun Kudus. Cikgu sayang awak sebenarnya. Cikgu dah terlambat. Ya Allah. Bangunlah. Cikgu tak sengaja. Cikgu sayangkan awak. Ya Allah. Ampunkan dosaku, ya Allah.
buku. Banyaklah kau punya sihat. Mas aku lah. Kau boleh pergi tak? Aku banyak kerja lah. Pergilah. Dan duka, tangis dan tawa tergores Balik sana. Seribu mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Anim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Cikgu Mas. Ya Allah, Anim mana? Anim mana? Anim ada. Ada. Puan. Maafkan saya, Puan. Saya banyak salah dengan dia. Saya banyak dosa dengan dia, Puan. Saya nak jumpa dia, Puan, sekarang juga. Jom kita masuk. Tak apalah, Puan. Saya nak tunggu dia di sini. Okey, kalau macam tu saya panggil Anim, ya? Anim! Sekejap, Anim, Cikgu Mas datang ni, Anim. Anim! Anim. Ni, Cikgu Mas. Anim, cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf. Anim, awak okey ke? Okey. Hanya saya cikgu. Allah, maafkan cikgu Anim. Cikgu sayangkan awak sampai Cikgu marah Anim lagi. Cikgu tak pernah marah awak, Anim. Malah cikgu yang sepatutnya minta maaf pada awak. Awak anak yang baik. Anim, jom. Cikgu ada hadiah untuk awak. Awak duduk sini dulu. Barang untuk Hani. Ada untuk Puan juga. Oh ya, betul. Sekejap ya. Ya, Anim. Tak bagi hadiah untuk Anim. Wah, nampak tak maksudnya Cikgu Mas sayang dekat Anim. Tu yang dia bagi kita hadiah. Anim, cikgu ada hadiah. Puan. Ya Allah. Banyaknya. Untuk Puan. Ya Allah. Ini untuk Anim. Ini duit raya untuk Puan. Terima kasih. 2 duit raya untuk Anim. Maafkan cikgu tak? Baik tak Cikgu Mas? Baik. Puan, terima kasih Puan. Terima kasih. Mak, Anim dah cakap. Cikgu Mas memang baik. Anim, esok sekolah ada sambutan hari raya. Anim pergi sekolah ya? Boleh. Cikgu tunggu Anim kat sekolah ya? Nanti Puan hantar Anim ke sekolah ya? Boleh. Terima kasih. Goyangkan kaki, mari menari, hiburkan hati di Aidilfitri. Laguku ini jadi temanmu, turut samaraikannya. Syawal menjelma kini hari raya.
sedih, jangan berduka. Selamat Hari